Game PSP pun ada tau. Biasanya game konsol bagi PSP sikit-sikit je, 20-30, tapi yang ni dia bagi banyak. Dah lah boleh layan YT, boleh main online game, boleh connect internet, offline game pun ada. Tengok guys, banyak gila ada. Yang PSX yang ni, PlayStation 1 lah. Nampak kita tengok sikit apa yang ada. Banyak tu ada guys. Okay, Ace Combat Bosukok ni korang boleh baca sendiri. Ni kalau korang consider nak beli game konsol ni, korang boleh baca sendiri apa yang ada tu. Memang boleh main punya. Nanti aku try main satu game, kau tengok. Ni aku nak listkan dulu apa yang ada. Ramai orang tanya apa yang ada kan. Ni apa yang ada kat dalam dia. Nanti kita try main tengok. Okay, ni PS1. Yang ni play. Okay, SMS ada, PSX ada, PCE ada, PC NES ada. Ni retro guys. Memang banyak GG ada, GBC, GBA, 3,000 lebih nak buka satu-satu mampu. Okay, CPS2, CPS1, Atari 1,000 lebih, arcade, PSP. PSP juga kita tengok ramai tanya PSP. Nampak banyak tu guys. Winning Eleven, S-Man. Ui, banyak. Ui, puas hati ni nak main. Okay, kita buka satu lah. Kita buka satu. Ada beribu-ribu dalam ni. Kita buka satu tengok. Dragon Ball Shin Budokai. Ni ramai tanya. Kita try tengok Shin Budokai. Nampak? Dragon Ball Shin Budokai. Ini Dragon Ball guys. Memang boleh main punya. Nampak? Lagi game yang ada. Bukan tu saja. Banyak ni. Semua boleh main. Okay, dah bosan main game kan? Kau ni yang best ni. YT ni. Dia boleh video, music pun boleh tau. Online game pun boleh tau. Okay. Ni aku dah pernah highlight. Memang boleh main. Okay. Ini korang boleh connect dengan player-player yang tengah online. Ni semua boleh main. Ni tak banyak lah. Tapi ada. Okay. Dan yang best yang ni. YT ni. Ini yang best. Nampak tu. YT. Siap boleh pilih channel korang tau. Game konsol boleh layan YT guys. Connect je dengan hotspot ataupun wifi. Siap ada iklan lagi. Nampak? Boleh layan YT guys. Korang boleh next story juga dekat sini. Macam YT biasa. Ini macam korang tengok TV kecil dekat tangan lah. Dan boleh main game sekali. So kalau korang nak beli kan, korang boleh tekan je dekat beg kuning dekat bawah tu. Pastikan korang beli model ni, J36 Ultra. Baru korang dapat fungsi yang macam aku cakap tadi ni.